Tapi dah reput. Tengok tu. Esok. Tapi masih tidak menjumpai botolnya. Harap-harap dia going call lah. Lampu hijau kat atas. Sekarang kita nak cari hijau dekat bawah. Macam ada tu ha. Minyak. Hijau kat dalam. Ni tadi bocor yang daripada sini lah. So kalau bocor. So sebab kita tak jumpa hijau kat sini. Tapi dah reput. Tengok tu. Ni reput guys. Nampak. Okay. Kita test bocor. Minyak dia keluar hijau tu. Tadi 400 tak nak keluar lagi, 500 tak nak keluar lagi. Dekat 600 baru dia nampak. Macam mana?